Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Asus TUF Gaming F16, antara laptop gaming yang berbaloi untuk anda beli. Dalam family Asus, dia berada di tangga kedua terbawah. First, kita ada Asus TUF Gaming A series. Lepas tu ada Asus TUF Gaming F series, which is Asus TUF Gaming F16 ni lah. Then kita ada Asus ROG, ROG G series, ROG Zephyrus dan seterusnya. Nanti saya cerita dengan lebih detail kenapa saya kata Asus TUF Gaming F16 yang ada dekat depan saya ni berbaloi untuk anda beli. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi. Dia perkenalkan, ini adalah Asus TUF Gaming F16. Dari segi design, saya personally memang suka dengan konsep yang Asus bawa. Dia pakai mecha grey, design yang dia bagi kepada kita tu simple yet futuristic. Tambah ada, kita kata, kita nampak yang ada unsur kegagahan dekat laptop ni. Di belakang skrin dia ada logo Asus TUF Gaming yang timbul. Dia 3D, bukan flat, bukan lukis, bukan printed. Dia 3D, ada bentuk dia yang tersendiri. Exhaust fan dia pun cantik. Dari segi fizikal, laptop ni dia tak bulky sangatlah. Tebal dia hanya 2.8 cm dan berat lebih kurang 2.27 kg. Compare dengan Asus Nitro V15, mungkin dia sedikit tebal lah. Cuma kelebihan Asus TUF Gaming punya laptop ni adalah dekat nama TUF tu sendiri. Dia betul-betul tahan lasak. Laptop ni kan Asus dah hantar pergi check dengan, kita kata, badan berkuasa untuk bagi sama ada produk ni dia tahan lasak ataupun tak. And Asus TUF Gaming ni dia dapat military standard dari US 810H. Basically dia dah buat dah vibration test, dia dah buat dah humidity, dia letak dekat tempat yang tinggi, tempat yang rendah, suhu yang panas, suhu yang sejuk. Dia pun dah buat shock test. Laptop ni lulus dengan cemerlang. Saya ingat lagi masa Asus mula-mula lancarkan Asus TUF Gaming series punya laptop A series, F series ni, dia buat satu demonstration atas pentas. Dia panggil dia punya wakil lompat di atas laptop ni, kemudian tunjuk laptop ni masih lagi berfungsi macam biasa. Awesome gila, seriously. Cuma saya tak berani buat untuk video kali ni. Saya bimbang kalau saya pijak atas laptop ni pecah, tak pasal-pasal saya kena ganti. Ini adalah loan unit dari Mona Lisa sendiri. And kalau anda berminat untuk beli apa-apa barang komputer, tak kisahlah laptop, graphic card RTX 5090 atau printer, ink, anda bolehlah pergi ke website www.monalisa.com.my ataupun anda boleh tekan link WhatsApp yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Anda borak dengan admin kami, kita bincang sampai jadi penghantaran ke seluruh Malaysia. Balik kepada Asus TUF Gaming F series ni, dari segi input output connection, belah kanan ada USB-A 3.2 Gen 1, manakala belah kiri ada power in, LAN port, HDMI 2.1, USB-C, Thunderbolt 4. Yang ni memang mahal punya. Lepas tu ada USB-C 3.2 Gen 2, ada USB-A 3.2 Gen 1 dan ada combo audio jack. Wi-Fi dia dah pun pakai Wi-Fi 6. Alright, now kita cerita bahagian dalam laptop ni lah pula. First sekali, screen to body ratio laptop ni besar 90%. Bezel dia sangat-sangat nipis, even untuk bezel bahagian atas yang ada webcam tu. Bezel tepi just 4.38mm dan bezel untuk bahagian atas tu tebal dia hanya 6.97mm. First impression, wow. Cuma isu dengan dia punya display ni, sebab size screen dia 16 inci, dia punya aspect ratio 16:10. Bila kita layan video YouTube yang pakai aspect ratio 16:9, kita akan nampak macam ada virtual bezel di bahagian atas dan bawah. Dia akan ada black bar, which is benda ni mengganggu kita punya watching experience lah. Macam tak ada guna kau buat bezel nipis-nipis, tapi bila kita layan video tiba-tiba ada tambahan bezel gitu. But kalau kita main game yang kita boleh set kepada full screen, tak ada masalah. Kita akan nampak edge to edge and dia punya watching experience bagi saya super nice. Alright, dari segi display ataupun color yang kita nampak ni pun cantik. Dia pakai Full HD Plus untuk dia punya resolution. Panel dia dah pun pakai IPS panel dengan kaca jenis anti-glare. Lagi dia punya sRGB 100% dengan brightness 300 nits. Walaupun brightness dia tak capai 400 nits untuk hit HDR punya requirement tu,
still apa yang kita nampak dekat display dia bagi saya cantik dan menawan lah. Warna tu kita kata meriah. Asus pun ada bagi kepada kita beberapa color profile yang sesuai dengan beberapa senario, macam kalau kita main game FPS, kita boleh tukar kepada profile FPS, RTS ada, cinema ada, and of course kalau kita nak custom sendiri pun boleh. Kita boleh custom dekat software Asus Armoury Crate. Dan sebut tentang software Asus Armoury Crate, macam video-video saya sebelum ni, personally saya rasa Asus Armoury Crate adalah software laptop gaming yang paling mantap lah. Saya suka dengan dia punya interface dan cara setting betul-betul user friendly. Untuk Asus Armoury Crate kali ni, interface dia sedikit berbeza dengan Asus Armoury Crate sebelum ni. Dia lagi smooth. Bagi saya dia lagi straightforward, senang untuk kita guna. Dekat first page ni kita dah boleh tengok semua data untuk laptop ni, dan yang penting kita boleh pantau prosesor, graphic card. Bawah tu kita boleh tukar power plan, dan di belah kiri tu ada beberapa tab lain yang kita boleh pilih. Once kita masuk saja tab yang boleh tukar setting dekat laptop ni, everything kita boleh main, termasuk dengan dia punya Asus Aura Sync. Saya percaya hari pertama anda beli laptop ni, anda explore Asus Armoury Crate, anda dah pro dah. Anda dah tahu macam mana nak baca, anda dah tahu macam mana nak tukar dia punya setting. Untuk gamers lagi, tentang display, dia punya refresh rate itu tinggi, 144Hz refresh rate. Lepas tu dia support Nvidia G-Sync untuk elakkan tearing dan juga ghosting, supaya kita punya gaming experience dekat laptop ni smooth, cantik gitu. Tentang keyboard, dia datang dengan 4 extra button di bahagian atas keyboard, boleh panggil sebagai multimedia key. Dan button WASD sedikit berbeza dengan button-button lain, supaya kita senang notice, tak payah nak tengok detail sangat, tengok ujung-ujung mata gitu pun kita dah tahu mana WASD. Di belah kanan ada numpad untuk kita key in number, dan dia punya size arrow key tu kecil. Walaupun begitu, tak susah untuk kita adapt dia. Bukanlah satu benda yang sangat-sangat difficult. Dan LED keyboard ni menyala dengan one zone RGB. Kita boleh tukar guna Asus Armoury Crate. Right. Now, barulah kita bincang tentang dia punya performance. Untuk Mei 2025, Asus TUF Gaming F16 ni ada dua option. Anda boleh beli Core 5 yang saya review, ataupun anda boleh beli Core i7, Intel Core i7 yang dilancarkan sebelum ni. Dia macam satu langkah ke belakang sikit lah, tapi harga dia langit bumi bosku, macam tak logik langsung. Core 5 yang saya review ni harga dia 4599, yang Core Intel Core i7 tu harga dia 5199. Yang lain totally sama, beza dekat prosesor sahaja. That's why saya rasa macam tak berbaloi untuk pergi ke Intel Core i7 tu. So, model yang saya review ni, spesifikasi penuh dia pakai Intel Core 5 dengan RAM 16GB DDR5 dah, storage 512GB PCIe 4 NVMe SSD, size screen 16 inci Full HD+, 144Hz refresh rate, IPS panel, pakai Windows 11 dengan graphic card RTX 4050, 2 tahun global warranty. Saya test dengan beberapa game. Anda boleh tengok ini graf yang saya dapat, dan untuk setting tu anda boleh tengok di bawah tajuk. Saya ada tulis saya test dengan ultra setting, high setting ataupun medium setting. Untuk Dota tu tak payah cerita, dia game yang kita kata biasa-biasa saja, tapi anda perhatikan dekat Cyberpunk. Cyberpunk ni RTX on dapat 50 FPS, God of War ultra setting 74 FPS, and Black Myth Wukong yang ni high setting sahaja, itu pun dapat 55 FPS. So, nak guna laptop ni untuk main game AAA Mei 2025, bagi saya tak ada masalah. Tentang cooling performance pula, laptop ni ada 5 copper heat pipe guna kipas arc flows dengan ada 4 exhaust fan. Nampak bijak, tapi hakikatnya bila saya main game, suhu graphic card rendah. Seriously, super rendah. Kadang-kadang tak cecah 40 darjah pun. Tapi untuk prosesor, sakit bosku. Lebih 80 darjah untuk kebanyakan game yang saya main. Suhu bilik time saya test ni, actually saya test laptop ni dekat kedai. So, kedai tu memang beraircon, cuma itulah pintu buka tutup, orang keluar masuk. Nak kata sejuk sangat pun tak, nak kata panas sangat pun tak. Jadi,
bila anda beli, saya expect benda yang sama anda akan dapat. Anda boleh expect benda yang sama anda akan dapat. Untuk content creator yang guna Adobe Premiere Pro macam saya, ketahuilah yang dia mampu deliver job dia dengan sangat bagus. Saya edit video 4K, playback screen 1/2, playback speed 2 kali ganda. Dia bagi kepada saya playback dengan real time, laju, smooth, tak ada lagging langsung. Lepas tu kalau kita main banyak layer pun okey, tambah lumetri, tambah effect and everything smooth, kecuali effect yang complicated macam contoh warp stabilizer. Kalau warp stabilizer tu dia ambil masa sikit lah, yang merah nak jadi kuning barulah kita dapat tekan playback semula lah. Rendering time dia pun laju. Untuk video 4K high quality, rendering time dia pun laju. That's why bagi saya content creator pun patut aim beli laptop ni. Overall, macam saya beritahu di awal video tadi, ini antara laptop gaming yang berbaloi untuk anda beli. Saya tahu RM4,599 Malaysia bukanlah satu angka yang rendah, tapi ketahuilah dengan setiap sen yang anda bayar dekat laptop ni, anda akan dapat balik modal yang anda invest dekat dia. Baik dari segi dia punya design, memang cantik, kena dengan jiwa saya. Dia punya durability, tahan lasak, dia punya features dan juga dia punya performance. Anda gamers, anda nak guna untuk multimedia, tak ada masalah. Anda selalu berpindah randah, bawa laptop pergi mana-mana, jangan risau, tahan lasak. Skrin dia still boleh pecah, tapi compare dengan mana-mana laptop lain, dia punya durability tu lagi bagus. Nanti saya letak link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.